watak utama dalam filem ni, which is watak Sita ni, ibu kepada gendis ni. Bagi aku, boleh dikatakan satu hall memang geram gila dengan watak si ibu ni. Sebab dia nampak macam terlalu loser. Kau ni, anak kau dah lah OKU. Kenapa kau biar dia jalan sorang-sorang bila dekat bus stop tu kan? Dah lah time bus stop tu ramai orang, kau biar anak kau jalan sorang. Anak kau tak nampak ke? Mana common sense kau as a mother? Lepas tu, mak dia ni nampak macam bodoh pun dia. Sebab anak dia time tu tidur, lepas tu terjaga. So badan panas lah kan? Badan panas, mak dia ni macam nak ambil kain lap dengan air lah untuk lap anak dia kan. So dia pergilah ambil. Punyalah lama kat dapur tu sampai anak dia ni macam kena rasuk semua kan. Lepas tu datang macam menangis bagai semua kan. Aku macam aduhai. Apa benda lah, sebab benda ni dah datang banyak kali tapi mak dia ni macam husnuzon sangat kan. Macam tak ada apa-apa yang berlaku kat anak dia. Kau boleh tengok kot. Sebab anak dia ni dah lah tak boleh nampak. Boleh melukis pula tiba-tiba. So benda tu weird kan. Tapi mak dia macam aduh, losernya mak macam ni kan. So benda macam tu memang aku geram gila. Bukan aku seorang je, ramai gila yang geram dalam wayang tu untuk watak mak dia ni.